saya manja. Nak masak kuih apa kali ni? Tengok pun dah tahu kan? Kuih cucur badak. Nak resepi dan cara buat? Jom masuk dapur. Mula-mula, kita akan masak bahagian inti pedas. Sediakan blender, masukkan 2 ulas bawang putih. Sekarang masukkan 1 biji bawang besar. Serai, kita gunakan 3 batang. Kemudian, masukkan sedikit air. Kita akan kisar halus dan lumat semua bahan-bahan ni. Siap kisar, kita ketepikan sekejap. Sementara tu, dalam kuali masukkan sedikit minyak masak. Kita akan tumis bahan yang kita kisar sebentar tadi. Untuk inti cucur badak ni, kita nak buat dia pedas sikit. Baru sedap. Jadi kita perlukan 1 sudu besar cili mesin. Kita akan tumis sehingga dia naik bau. Sekarang masukkan garam. Kemudian masukkan sedikit serbuk kunyit untuk balancekan rasa dan warna. Kita akan masukkan juga gula. Kita perlukan 2 sudu besar gula. Kita akan masak dan sambung tumis sampai agak sebati tu. Sekarang kita boleh masukkan udang. Okey, kita kacau-kacau, sambung masak sekejap lagi. Sekarang kita masukkan 1 cawan kelapa parut. Yang ni kita ambil bahagian putihnya sahaja. Kita akan masak gaul sebati dan rata. Dah siap, boleh tutup api. Kita biarkan inti ni sejuk dulu. Sementara tu, jom kita nak buat badan cucur badak pula. Mula-mula, kita akan rebus lebih kurang 500 gram ubi keledek. Ubi keledek oren kita gunakan sehingga empuk. Nak tahu dah empuk, kita boleh cucuk dengan garpu. Elok lembut dan licin. Okey dah tu, boleh tutup api. Angkat dan toskan. Kemudian masukkan ke dalam mangkuk. Semasa masih panas-panas ni, kita akan lenyek sehingga ia lumat. Lepas tu, biarkan ia sejuk. Kemudian baru kita akan campurkan dengan tepung. Tepung yang kita gunakan ialah tepung gandum. Kita perlukan 1 cawan. Kemudian masukkan garam secukup rasa. Kita akan uli sehinggalah ia membentuk dough. Okey, bila dough kita dah ready, untuk elakkan kita punya jari melekat dengan dough ni, kita celup dengan minyak sikit. Ambil sikit dough, kemudian tekan dan lepeh-lepehkan dekat bahagian tengah. Sebab kat situ kita nak isi dengan inti. Okey, bila kita dah letak inti kat bahagian tengah tu, kita kena tutup kemas supaya ia tak terbuka masa kita goreng nanti. Siap dah sebiji? Okey, kita akan ulanglah step ni sehinggalah dough dan juga inti kita habis. Okey, bila minyak dalam kuali dah panas, jom kita nak mula goreng. Masa kita goreng kuih ni, tak boleh api yang terlalu kuat. Sebab kita tak nak bahagian luar ni cepat sangat dia garing dan masak, sedangkan bahagian dalam tu masih lagi belum masak. Gunakan api yang sederhana kuat je. Okey, bila dah nampak garing dan kuning keemasan, boleh angkat dan toskan. Alright, inilah hasilnya cucur badak yang dah siap. Cantik kan? Oren semula jadi warna dia. Kuih ni memang sedap sangat sebab manis ubi keledek tu makan pula dengan inti pedas. Memang kombinasi yang sangat sempurna. Tengok tu, teksturnya memang lembut sangat kat bahagian dalam dan garing di bahagian luar. Mudah je kan nak buat? Selamat mencuba. Sekian dulu untuk kali ni. Jumpa lagi. Bye.